Kenapa dulu-dulu Singapura ni kan sebahagian daripada Malaysia, tapi tiba-tiba je Singapura keluar dan jadi negara sendiri? Singapura merajuk ke dengan Malaysia? Kejap. Sebelum tu, cikgu perasan ramai juga pelajar-pelajar yang tanya cikgu, ada tips tak untuk hilangkan rasa malas nak ulang kaji? Sebenarnya cikgu nak perkenalkan dekat korang satu aplikasi ni, nama dia Siap Study. Dalam aplikasi ni ada nota ringkas sejarah, modul karangan bahasa Melayu pun ada. Kalau korang jenis malas sangat nak buka buku latihan, korang boleh buat kuis dalam aplikasi Siap Study ni. Tak adalah masa korang terbuang dengan asyik scroll telefon je kan? Kalau upgrade ke versi Pro, korang boleh unlock semua nota, kuis dan flashcards tanpa had. Dapat semak mistake value untuk kenal pasti topik yang selalu korang buat silap juga. Dan bookmark nota penting supaya senang ulang kaji. Lepas tu, harganya kurang daripada 75 sen sehari je. Dan korang boleh cancel bila-bila masa. Aplikasi Siap Study ni ada 7 hari free trial tau korang. Lagi satu, ramai yang tunggu untuk versi iOS. Berita baik untuk korang, versi iOS dah ada. Jadi, pengguna iPhone dan iPad pun dah boleh guna aplikasi Siap Study. Lepas ni dah tak ada alasan dah untuk malas ulang kaji. Sekarang jom sambung topik kita tadi. Benda ni berlaku bukan sebab suka-suka je tau. Ada 3 sebab utama yang akhirnya membawa kepada pemisahan Singapura pada tahun 1965. Yang pertama, faktor politik. Pemimpin Singapura waktu tu ialah Lee Kuan Yew. Dia tak puas hati sebab kuasa kerajaan Singapura agak terhad dalam Malaysia. Pada masa yang sama, hubungan antara parti PAP iaitu parti di Singapura yang mana Lee Kuan Yew merupakan antara pengasas parti ni dengan Parti Perikatan iaitu gabungan dari Parti UMNO, MCA, MIC, hubungan diorang ni semakin tegang. Selain tu, Lee Kuan Yew bawa satu slogan nama dia Malaysia Malaysia. Slogan Malaysia Malaysia ni tuntut hak sama rata secara mutlak untuk semua kaum. Tapi kempen ni sebenarnya cetus keresahan besar dekat tanah Melayu masa tu. Kenapa macam tu? Sebab tuntutan tu bertentangan dengan undang-undang tertinggi negara kita. Dalam Perlembagaan Persekutuan ada Perkara 153 di mana Perkara 153 ni cakap yang di-Pertuan Agong YDPA bertanggungjawab jaga kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah Sarawak. Tapi hak sah kaum lain tetap dilindungi. Yang kedua, dari sudut faktor ekonomi, Singapura nak pasaran bersama atau common market disegerakan. Waktu tu Singapura nak barang boleh dijual beli dengan lebih bebas di seluruh Malaysia supaya ekonomi diorang melonjak naik. Tapi kerajaan persekutuan pula tak nak terburu-buru dan diorang nak laksanakan pasaran bersama ataupun common market ni secara perlahan-lahan. Selain tu, kerajaan persekutuan buat cadangan supaya Singapura bayar cukai tambahan. Tapi Singapura tak setuju. Singapura anggap macam, kita orang yang buat kerja keras cari duit, kenapa kita orang pula kena lebih-lebih serahkan duit dekat kerajaan persekutuan? Bukan tu je, Singapura pernah bagi pinjaman sebanyak RM150 juta untuk membangunkan Sabah dan Sarawak. Tapi Singapura nak kenakan faedah. Singapura fikir, kami dah bagi pinjam duit, jadi kami nak sedikit keuntungan daripada pinjaman tu. Bukan tolong free-free je. Dan benda ni kerajaan persekutuan tak setuju. Yang ketiga, berkaitan dengan masalah perkauman. Pada 21 Julai 1964, tercetus rusuhan kaum di Singapura yang menyebabkan hubungan antara kaum menjadi semakin tegang. Antara isu yang dibangkitkan ketika itu ialah tuntutan supaya semua kaum dapat hak yang sama rata. Jadi, gabungan masalah politik, ekonomi dan perkauman akhirnya menyebabkan hubungan antara Persekutuan Malaysia dengan Singapura semakin teruk. Kesudahannya pada 9 Ogos 1965, Singapura secara rasmi berpisah daripada Malaysia dan menjadi sebuah negara yang merdeka.